Kenapa Sebab dia beli berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan perbandingan. Betul? Kenapa kita guna brand tu? Sebab mak kita guna. Kenapa mak kita guna brand tu? Sebab nenek kita guna. Lepas tu kita menyalahkan sampai atas. Betul? Betul Nampak murah dirak, mereka lihat harga botol bukan kos setiap cucian. Betul? Dan tak pernah tahu ada alternatif lain yang lebih baik dari segi perkataan dan penggunaan. Dan tak suka ambil risiko sebab dah biasa pakai. Dia tak nak ambil risiko. Kalau sabun sekarang dah okey lah bagi dia, kenapa boleh tukar? Dan yang kelima, tanya diri kita sendiri. Maksudnya kita tak kongsi ataupun tunjuk demo pada orang yang, pada semua orang lah. Okay? Sebab apa? Sebab nombor 5 ni paling besar lah. Sebab tak ada orang tunjuk demo kat orang, so orang tak boleh tukar. Boleh tak buat demo lepas ni? Senang tak demo dish drop? Okay. So dish drop, kenapa namanya drop? Kat luar nama dia dish wash. Kenapa kat sini nama dia dish drop? Nama pun drop, satu titik tu dah cukup untuk membersihkan pinggan. Bukan direka untuk guna banyak Siapa guna banyak tu maksudnya korang ingkar kan tak ni? Korang dish wash bukan dish drop. Guna sikit, tetapi direka untuk bekerja dengan berkesan walaupun kuantiti yang sedikit. Nanti saya akan tunjukkan demo. So kita memang kena fokus dua benda ni lah. Every produk dia, kalau tak pernah beli, cuba tengok dekat sini. Dia akan ada tulis lah BioQuest formula dengan Seven Choice. Mana-mana produk pun ada. Distrop ada, kita punya SA8 pun ada. Tengok tapi tak faham. Okay, kenapa? BioQuest dia unik tau, sebab bahan-bahan yang dibuat tu berdasarkan bio, benda-benda natural. Dan kita kena ingat, dia bagi prestasi kebersihan yang berkuasa serta bersifat pekat. Kena ingat, benda-benda yang ada BioQuest formula ni, dia pekat, dia senang terurai, dan of course dia ada dermatology tested. Sebab tu dia tak tulis, dia tak tulis apa benda tu. Tapi kita kena faham, dia ada 3 benda lah. Biodegradasi, formula dia pekat, dan dia diuji oleh dermatologi. Boleh? Okay, next apa lagi? Dia adalah Seven Choice. Maksudnya produk ni dia dah memenuhi piawaian Agensi Perlindungan Alam Sekitar. Kalau kita pakai, bukan kita je yang okey, alam sekitar kita okey, ikan dekat laut pun okey. Okey tak ada tu? Kita bukan selamatkan nyawa kita, kita memberi harapan kepada hidupan yang lain, termasuk tanah. Okay? So kalau botol ni macam nak try lah, saya dah try dah kat rumah. Saya pernah guna distrop yang lama, saya buang depan rumah. Dia memang akan terurai dengan sendiri. Tapi tak ada cepat, dia makan masa lama, 9-2 bulan macam tu. Okay? Cuba try. Nak buat pencemaran kat rumah kan, buang. Okay? So ni lah dia punya bahan-bahan asas. Dia ada minyak kelapa sawit, lemon dan aloe vera. 3 je. Semua orang sensitif ke dengan ni? Semua orang boleh guna tak dengan ingredient ni? Budak-budak boleh guna tak? Sebab tu jangan halang anak-anak kita cuci pinggan. Biar je. Sebab bahan-bahan ni semua selamat. Dan of course dia boleh tanggalkan kotoran degil. Dia boleh guna untuk basuh botol anak. Apa lagi? Sayur yang layu tadi. Lagi? Ayam lagi? Semua benda boleh. Yang tak boleh? Makan. Hati yang kotor. Okay, ni contoh bahan-bahan yang kita boleh buat lah. Boleh rendam, kita punya apa-apa semua boleh rendam. Selama ni basuh ayam letak tepung kan, Fifi? Fifi suka bazir. Dia letak tepung tak nak bau hanya ayam. Tapi lepas ni, letak di distrop. Sikit je, 1 titik saja. Jangan bapak memang ayam tu pun segar balik. Banyak membazir. Ni buah, dah reset kita buat. Kita rendam dengan ni juga. Sebab ada sayur yang dililin kan, ada anggur ke, cabbage ke. And then sayur ni tadi yang layu-layu jangan dibuang. Guna balik. Jimat. Boleh? Siapa dah pernah buat? Ramai takkan maksudnya dia tak beli lagi. Betul tak? Okay. Apa lagi? Ni dia. Perbandingan boleh besarkan tak? Hari. Brand X dengan Amway. Dari segi kepekatan, kita punya brand lagi pekat lah. Yang brand X dia lebih cair. Kalau perasan tuang je, kita beli takkan keluar. Yang brand X dia akan keluar dengan cepat lah, sebab dia cair. Dan satu botol ni dia boleh buat beberapa larutan. Yang ni ada tak dia bagi botol, squeeze botol? Tak ada tak kat rak
dekat pasar raya ada tak? Beli ni kena beli botol cair. Tak ada, suka hati korang nak cair berapa banyak, betul? Lepas tu, dia lembut pada tangan. Ini boleh menyebabkan tangan kering. Biodegradasi lah, biodegradable. Ni tak boleh, kena buang kat tu sampah. And then, formula mesra alam, ni tak diketahui. Hanya beberapa titis diperlukan. Ni perlu lebih untuk lebih banyak sabun lah. Dan nilai jangka masa lebih panjang. Sebenarnya kalau kita beli 1 liter ni, kita bukan beli 1 liter. Dia boleh hasilkan berapa? 20 botol 500 ml yang ni. Betul? Bersamaan berapa? Kita beli 10 liter sebenarnya. Kita bukan beli 1 liter, kita beli 10 liter. 10 liter bersamaan dengan RM35. Yang ni, brand X 1 liter RM7. 7 kali 10? 70. Mana murah? Share pada jiran kita ya. Sebenarnya kita beli 10 liter. Okey. Okey, tak apa. Next. So, kejap. Okey, next. Alright, okey. So, yang ni kata tadi kan, 1 liter sebenarnya RM35 kalau harga ahli, tambah botol tadi RM5. So, kita tahan 4 hingga 6 bulan mengikut pada saiz keluarga. Tengoklah kalau keluarga 10 orang, membohonglah tahan setahun. Betul tak? Kalau keluarga dalam, macam saya ni 4 orang, dia boleh tahan 4 hingga 6 bulan lah. Tapi kalau rajin masak, mungkin 4 bulan. Tapi kalau selalu ke HQ, malam masak, beli je, mungkin 6 ke 8 bulan. Kenapa gelap? So, yang brand X ni 1 liter RM7. Betul Tahan 3 ke 4 minggu, betul? Ke tahan 6 bulan? Tak Dan kalau kita nak kali ni tadi 10 liter RM70. So kita dah jemat 70% sebenarnya. Tolak parking, tolak minyak, tolak buang tenaga. Betul? Yang ni tiap-tiap bulan kena pergi, kena bayar parking. And then second produk kita yang saya nak fokus adalah LOC, Liquid Organic Cleaner. Diorang tak tahu LOC tu apa. LOC apa dia? Organik. Boleh budak boleh main tak? Budak main. Boleh organik. Boleh makan tak? Boleh. Ada orang dah pernah makan, tapi janganlah makan. Tapi selamat. Okey? Dia bercuci pelbagai guna untuk pelbagai permukaan rumah. Kalau rumah kita lantai macam ni boleh, atas stage ni pun boleh, segala permukaan. Maksudnya kereta boleh, kucing boleh mandi. Jangan kalau masuk kereta dengan LOC halau kucing sebab takut dia minum air kan, tak apa, suruh dia minum air. Betul. Sebab bahan dia organik. Okey? Ni dia. Sesuai untuk basuh kereta, cuci lantai, bilik air tandas. Kalau pergi tandas-tandas dekat Shell ke Petron ke, bawa lah, kita boleh tolong basuhkan. Sebab dia boleh hilangkan bau hancing. Siapa dah pakai dia tahu. Dia bau baby. Boleh kilatkan emas. Kita boleh buka emas kita, rendam dekat dalam ni, tenanglah 5 minit. Tak payah pergi kedai emas. Okey, dan boleh mandikan kucing. Kalau kucing ada kutu boleh mandikan. Mandikan apa lagi? Binatang-binatang yang kita bela tu boleh mandikan. Lepas tu jimat 6 bulan penggunaan, boleh tanggalkan kristal minyak yang degil. Saya pernah, semalam saya cuci dinding Dinding kalau ada anak-anak conteng ke guna marker ke apa, boleh hilang. Sental je. Nak guna SL8 yang tu sayang kan. Jadi dia jimat sikit. Lembut pada tangan, tak ada bahan kimia, selamat untuk bayi. Dan air yang lebih-lebih ni yang kita rendam pokok layu ke apa tu, jangan buang siram kat pokok. Dia subur. And then kalau kita lap lantai, anak yang merangkap pun, yang bestnya dia tak perlu bilas. Formula dia tak perlu bilas. Jimat air. Dan dia tak akan melekit lah. Okey, ni dia. Boleh bagi kucing, boleh buat lantai, siram pokok, lap cermin pun boleh. Kalau habis sabun pencuci basuh boleh guna ni. Habis G-Stroke kat rumah boleh guna ni. Habis sabun apa lagi? Segala sabun yang habis boleh guna ni. Sebab dia semua permukaan boleh. Okay? So tahan 6 hingga 12 bulan. So sebulan hanya spend RM6 sahaja. Ni botol dia yang saya dah cairkan 1:9. Sikit je. Ni kalau rumah yang banyak semut tu, boleh spray atas permukaan yang semut tu, lap. Semut takkan datang. Tak payah beli serai wangi. Boleh? Tapi dengan syarat kena beli ni lah. Kena beli dia punya dilute botol. Sama juga kalau dia shop tak beli ni, sia-sia lah. Okay?
soalan tak? Siapa dah guna LOC? Tak ramai. Siapa dah guna Restrong? Still tak ramai. Sebab tak ada orang tunjuk member. Okay, so bahan dasar je. Dia ada kelapa, ada buah citrus dan mineral semerjani. Itu dia. Tepitan kelapa bertindak sebagai ejen pembersih, lembut pada tangan dan berkesan. Ekstrak buah citrus memberikan kuasa pembersihan dan kesegaran. Mineral sebagai pelarut dan bahan pelbagai guna. So tak ada benda-benda yang belah. 1 liter RM30 harga ahli. 8 bulan. Kalau kita, dia tahan 8 bulan kalau kita selalu mop lantai 2 hingga ke 3 kali seminggu. Kalau guna remuk vacuum pun sama juga. Gigi remuk dia tahan 8 bulan. Kalau yang ni, alah lupa dah tutup. 1 liter RM12. Jika mop lantai 2 hingga ke 3 kali seminggu, dia tahan 3 bulan. Okay? Mana jimat? Korang suka Cepat. Okay, cuba baca ramai-ramai. Orang bukan setia pada jenama, orang setia pada apa yang mereka pesan. Tugas kita membantu mereka mencapai pesan sambil mereka tak menampak. Orang macam orang yang bukan MBO. Cuba baca secara MBO sikit. Orang bukan setia pada jenama, orang setia pada apa yang mereka percaya berkesan. Tugas kita bukan menjual job. Tugas kita membantu mereka nampak perbezaan yang selama ini mereka tak pernah nampak. So, apa tugas kita? Buat demo lah. Faham? Diorang tak nampak, so diorang takkan tukar. Sebab diorang takkan beli apa yang mereka, diorang takkan beli selagi mereka tak nampak benda tu berkesan dan percaya. Boleh? Siapa yang gelak tadi, saya dah nampak dah, saya dah aim dah. Nanti dia buat demo. Okay, demo time. Siapa yang belum pakai G-Shock lagi? Tak berlaku lah. Siapa belum pakai G-Shock lagi? Siapa yang jarang masak kat rumah? Tunjuk orang, tak payah saya. Buat apa nak masak kan? Siapa yang belum pernah pakai G-Shock? Ada cooker. Jujur lah. Aunty jom, sini. Bagi tepukan. Siapa tidur ni buat demo ni? Tugas saya nak sedarkan anda semua. Siapa yang belum sedar lagi, yang belum tukar, tolonglah. Begitu. Tengok magic-magic kehidupan. So ni air pipe. Ini adalah yang kita kena belilah seumur hidup. Jangan tak beli, nanti orang tua kat sini dia meleleh-leleh membazir. Boleh? So ni adalah botol dia. Dah kosong dah. Nanti besok saya buang kat rumah. So ni adalah yang kita dah tukar dispenser. Ada orang kata MW ni apa? Banyak kuih ke tak banyak kuih? So saya tunjuk ni hanya satu pump. Masuk kak? Boleh tak agak ramas je. Balik kak? Okay, kalau tengok sini kan, akak ramas dia macam bukan raya korban tau, raya. Kalau raya korban geram sikit kan. Banyak kuih tak? Siapa kata MW punya cair-cair tak banyak kuih? Banyak tak? Banyak ini jangan buang, boleh basuh tandas. So ini tadi saya beli dekat pasar. Nak minta sayur yang layu pun kena bayar. Okay? Layu tak? Kalau suami yang jenis memilih, dia kata tak payah kan? Betul tak? Bagi mak ke bagi jiran. Tapi kalau kita isteri, sayang tak duit? So, tak renang lagi. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan ada syaitan membeli.
Okey, ni sebenarnya banyak, patutnya sikit je. Letak je. Biar semua hidup balik. Okey? Dan MW kata jangan lebih 5 minit. Less than 5 minutes. Jangan korang pergi mandi, solat hajat je. Kan? Boleh tinggal. Jangan tinggal lama sangat. Okay, so biar sekejap. Sekarang saya nak tunjuk demo brokoli. Siapa yang selalu makan brokoli? Lecot lagi. Mimi tak makan. Tak suka. Mimi benci brokoli. Okay. Selama ni basuh macam mana? Lalu dekat pipe kan? Bersih ke? Ni ada lilin tau. Buah anggur ada lilin. Buah apa lagi ada lilin? Semua ada lilin. Betul, semua ada lilin. Semua sayur ada lilin. Kalau tak lilin dia tak cantik. Okay, tengok ini adalah brokoli. Tak pegang. Saya nak basuhkan. Tak pegang. Okay, kita tengok ni pipe air pipe. Kita basuh biasa je. Dia meresap tak? Dia pergi mana Lepas tu kata anak makan ni sihat. Betul? Makan lilin sekali maksudnya sihat. Tapi kalau kita rendam dengan dish drop, ni yang kita tak rendam tak rendam. Rendam je, rendam. Bismillah, baca selawat sikit. Doa mulut ke kan, baca. Dia jangan lebih 5 minit lah. Okey, rendam sebab dah ada lilin. Okey, cukup ke kak? Ke sayur ni kontrol lagi? Masuk je. Okey. Rendam ni tak rendam. So apa jadi? Cuba kak angkat. Kita basuh Dia meresap ke dia pergi tepi? Lepas tu warna dia mana lagi cerah? Faham tak? Faham tak kenapa kena guna? Tugas kita menyedahkan orang. Mana lagi cantik warna dia? Ini dia warna macam warna lilin tau. Yang ni warna asli dia dekat ladang. Lepas tu tengok sama ni basuh guna apa? Air paip ataupun tepung Vivi. Okay. Okay. Sayur yang lain tu cuba angkat. Astagfirullah. Okay. Okay, tadi layu Tadi layu di hujung Mekah. Sekarang okay. Dia menyambung balik. Lupa nak ambil gambar yang tadi. Dia hidup balik. Dia hantar kat kedai jual balik. Betul, dia tak payah buang. Selalu ni daun sup, daun ketumbar tu kita suka kan. Nak buang, gatal nak buang. Teman-teman RM2 je. Segar tak? Segar balik dah. Serius tak? Rosen? Serius tak? Reza tak? Okay, terima kasih kak. Lepas ni boleh basuh Okay, second demo. Siapa yang tak pernah ada LOC lagi? Tapi saya perlukan lelaki. Kok saja je mengenakan laku ya? Tengah takut. Lelaki sejantin dia tak? Kita akan buat demo LOC pula. Siapa tak pernah pakai, yang tak tahu betul ke contek-contek kat lilin tu boleh hilang. So ini adalah LOC, boleh guna untuk semua benda lah. Basuh baju ke semua boleh. So sekarang saya nak tunjuk demo. Tapi sekejap, air tak sampai lagi. Okay, ni apa? Kita boleh guna lipstick, boleh guna kiwi kasut, boleh guna segala benda yang susah nak langgarkan. Minyak ke apa boleh. Okay, brand saya guna kod Recharge Rose sebab ni agak pekat dan susah hilang kat bibir, betul? Jangan sental guna ni pula guna kita punya makeup remover. Sekejap. Okay, saya nak tunjukkan demo. Ni air yang bersih dan kita akan gunakan cotton pad lah. Okay bang, saya nak contoh sikit. Saya tahu abang tak pernah pakai lipstick, tapi kita pakai kat tangan je. Buat macam ni. Sekejap. Macam ni. Sekejap. Macam ni lah. Okay. Lipstick warna yang pekat. Kalau perempuan mesti tahu Recharge Rose ni pekat. Betul? So
Saya tuang sikit je LOC. Jangan pakai. Lagi kita make up. Okey. Seperti dah nak habis. Okey. Ni ada LOC Saya jemput Aidil. Tolong lap kan? Takkan saya nak lap tak? Buat dalam sekali, 2 kali lalu je. Tapi make sure kena kat tempat yang LOC lah. Okey? Kira sama-sama. 1 2 lagi 3. Nampak tak? Okey, dan ini dia punya kesan lah. Ni bukan makeup mover, LOC. Okey? Nampak tak idea kita? Dan ini kita umpamakan sebagai mop. Cuba awak basuh rendah angkat sini. Okey, ni umpama mop Okey, bersihkan sampai dia bersih. Saya tak takut je. Goyang. Lagi celup. Itu yang pekat tu janganlah nak lihat seperti makan pekat. Cuba tengok kat tempat-tempat lain. Okey, mop kita sebenarnya akan bersih. Dan air keruh tak? Kenapa air tak keruh Sebab daripada minyak mineral lagi, citrus dan minyak kelapa. Laut Afrika. Maksudnya mop kita pun dia punya jangka masa haid tu tahan lama lah. Okey, boleh? Yang pekat tu memang dia akan pekat sebenarnya sebab saya tekan. Okey, boleh? Lepas ni boleh guna dekat dinding-dinding rumah. Apa lagi? Masuk kucing yang nakal tu sental je. Kan? Boleh? Okey, itu saja. Terima kasih Aidil.